Tak nak balas ke jasa ibu kita? Tak terasa ke nak balas jasa mak? Tak nak ke tuan-tuan? Tuan-tuan macam ni, kalau tuan-tuan ada mak, gunakan peluang ni. Balik, jumpa mak dan cuba peluk mak. Balik, nanti jumpa mak, peluk mak. Cakap dengan mak, "Mak, boleh tak abang nak peluk mak lama-lama?" Mak kita tanya, "Kenapa ni? Dulu masa saya kecil-kecil, mak akan peluk saya lama-lama." Kenapa saya suruh tuan-tuan buat macam tu? Ketika tuan-tuan mula peluk mak tuan-tuan, tuan-tuan cium mak tuan-tuan, mak tuan-tuan akan berkata dalam hatinya, "Ya Allah, terima kasih kerana Engkau kurniakan aku anak seperti ini dan berkatkan hidup dia." Percayalah tuan-tuan, kalau ada mak, balik tuan-tuan. InsyaAllah, apa yang kita buat berkat. Kita mengaji berkat, kita hidup berkat, kita kerja berkat. Apa yang kita buat dalam hidup ni berkat.